Seorang pekerja ladang kelapa sawit warga Indonesia maut selepas disambar buaya ketika mengambil air di tebing sungai berhampiran ladang Tanjung Payung Suai, Miah, Jalan Persisir, Pantai Miri Bintulu. Pusat Gerakan Operasi memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung insiden itu pada jam 11.34 pagi dan menggerakkan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Miah ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi pada jam 12.19 tengah hari, pasukan yang diketuai Ketua BBP, Pegawai Bomba Tinggi 2 Reri Binji memulakan operasi pencarian dengan liputan radius kira-kira 700 meter ke hulu dan hilir sungai. Keterangan saksi, mangsa seorang lelaki yang dikenali sebagai Muhlis Tentera, sedang mengambil air bersama dua rakan untuk diisi ke dalam tong racun di kawasan ladang kelapa sawit sebelum disambar seekor buaya.